pulangan tinggi dalam pelaburan, risiko dia pun jauh lebih tinggi. Saving, dan istilah Inggeris saving dan investment. Okey. They are related, bersangkut paut. Tetapi sebenarnya simpanan dan pelaburan adalah dua perkara yang berbeza. Betul. Okey. Simpanan ni, kita simpan duit tiap-tiap bulan. Contoh, 5,000 gaji kita simpan 10%. Ya. RM500 sebulan. Itu simpanan. Kita simpan dalam savings account, tabung haji, ASB begitu. So simpanan ni kita simpan selalunya dalam satu instrumen kewangan yang risiko dia very small. Contoh dia savings account lah. Pulang risiko rendah, pulangan dia pun rendah. Kita tak menanggung kerugian sebab dia punya capital remain intact at RM1 lah. So itu wang simpanan. Wang simpanan. Pelaburan adalah di mana kita melabur wang tersebut dengan harapan untuk mendapat pulangan yang lebih tinggi daripada simpanan. Contoh, saham.